Sebenarnya dekat Hari Raya Aidiladha, jom kita tanya Ustazah pasal Hari Raya Aidiladha. Jom. Kenapa Hari Raya Aidiladha dipanggil Hari Raya Korban? Okey, baik. Terima kasih atas soalan Irdina. Baiklah, kita panggil Hari Raya Aidiladha sebagai Hari Raya Korban bersempena dengan kita nak memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ni seperti mana kita tahu, dia sanggup berkorban untuk sembelihkan anak dia, iaitu siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Demi apa? Demi kasih dan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tetapi berlaku satu keajaiban. Apa dia keajaiban tu? Okey, Allah kerana ketaatan mereka kepada Allah tadi tu, Allah telah menggantikan Nabi Ismail alaihi salam dengan seekor kibas. Kibas ni adalah seekor biri-biri untuk disembelih. Hebat tak? Hebat kan? Jadi sebab itulah setiap tahun umat Islam seperti mana yang kita tahu akan menyembelih haiwan, iaitu kambing ke, lembu ke. Kemudian daging itu akan diagihkan kepada orang yang memerlukan sebagai tanda syukur lah, sebagai tanda syukur dan kasih kita sesama manusia. Jadi Ustazah ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Ustazah. Okay. So, kalau dia tahu kan kenapa kita panggil Hari Raya Korban. So, korang stay untuk tengok episod selanjutnya. Bye.